Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Muhammad Adam Harith bin Ramlan dari kelas BN2. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan berkaitan sistem keselarasan huruf vokal. Jadi, baiklah kita akan pergi kepada sistem keselarasan huruf vokal. Jadi, sistem keselarasan huruf vokal ini adalah kesesuaian dua huruf yang akan membentuk dua suku kata pada kata dasar, iaitu pasangan antara huruf vokal pada suku kata pra-akhir dengan huruf vokal pada suku kata akhir tertutup. Sebagai contoh kata dasar iaitu kecil, kita dapat lihat pada perkataan kecil ini mempunyai huruf vokal pada pra-akhir iaitu ke dan huruf vokal pada akhir iaitu cil. Seterusnya kita beralih kepada prinsip keselarasan huruf vokal. Jadi prinsip ini akan berlaku dengan syarat-syarat yang berikut, iaitu terdapat keselarasan di antara dua huruf vokal pada kata dasar, dan kedua, kata dasar hendaklah berakhir dengan suku kata yang tertutup. Jadi, bagi kata yang mengandungi suku kata yang lebih daripada dua, aturan tentang sistem keselarasan huruf vokal ini mestilah dikenakan pada dua suku kata yang terakhir sahaja, iaitu suku kata pra-akhir dengan suku kata akhir tertutup. Jadi, seterusnya saya beralih kepada penjelasan seterusnya. Pola keselarasan huruf vokal juga terbahagi kepada dua, iaitu pola keselarasan yang tidak mengalami perubahan dan keselarasan yang mengalami perubahan. Pola keselarasan yang tidak mengalami perubahan merupakan pola-pola yang tidak berubah daripada ejaan. Dasar keselarasan huruf vokal menetapkan supaya huruf vokal utama atau pada suku kata akhir tertutup digunakan sekiranya suku kata terakhir memakai huruf vokal i tadi atau o juga. Contoh bagi pola keselarasan yang tidak mengalami perubahan ialah huruf vokal a dan e, iaitu bagi perkataan datang. Contoh kedua ialah huruf vokal i perfect dan e, iaitu perkataan dekat. Pola keselarasan yang mengalami perubahan merupakan pola-pola yang berubah daripada ejaan lama, iaitu sistem ejaan Zabah. Dasar mengenai perubahan ini telah menetapkan supaya huruf I dan U digunakan pada suku kata akhir tertutup sekiranya suku kata terakhir memakai huruf vokal A, E perfect, I atau U. Contoh bagi pola keselarasan yang mengalami perubahan ialah huruf vokal A dan E tadi, iaitu perkataan I. Dan selepas berlakunya perubahan, huruf vokal yang digunakan ialah A dan O bagi perkataan I. Contoh kedua ialah huruf vokal A dan O bagi perkataan batuk. Setelah berlakunya perubahan, huruf vokal yang digunakan ialah A dan U bagi perkataan batuk. Hukum keselarasan vokal dilaksanakan kepada perkataan daripada bahasa Melayu, kata serapan daripada bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa Eropah yang lain, serta beberapa bahasa daripada Nusantara yang tidak patuh sistem keselarasan huruf vokal ini. Contoh pola pengecualian huruf vokal iaitu A dan E perfect. Contoh bahasa Nusantara yang saya boleh bagi ialah seperti banget, ganteng dan kangen. Manakala contoh daripada bahasa Inggeris pula ialah hamper dan commander. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada analisis kesalahan karangan tahun 6. Saya akan terangkan secara ringkas kesalahan yang terdapat ini. Okey, baiklah, pertama kita lihat pada kurungan sejak kurang ini
kesalahan struktur dan gaya bahasa. Itu pilihan kata kerja dan susunan tidak formal. Kita dapat lihat dekat perkataan ada, sepatutnya kita guna kata kerja seperti